cek ada darah. Kahwin-kahwin, betul ke kau dulu tak pelacur? Aku tak nak fitnah kau. Tak ada. Tak ada, dia tu tak ada, memang ada darah. Kau nak patah balik tak? Kau cakap dia pergi tempat pelacur tu kan? Kau nak patah balik. Kalau kau ada akal, Johor, ni, kau ada akal kan? Kau fikir aku nak pergi Ustaz, nak patah jom kita pergi balik lah. Cari dia tempat pergi pelacur tu. Aku tengok perempuan ni tak ada masalah. Macam tu ke bila orang cakap pasal Atikah, kau korek dia pula. Bukan korek tu, kau korek dia punya cerita pasal apa? Korek dia, Darwin kat mana? Tadika tu ada apa cerita? Tu Cina mereka bayar tu nanti. Bayar apa? Kau dia orang Islam. Cina tu siapa? Kau takut sangat syarikat dia ke? Kau takut kat orang dia? Banyak duit tu jadi kau takut pula. Macam tu. Orang tu dah kena ataupun dah tengah rigat dia punya Play Store apa semua, gift tu semua. Lepas tu kad tu lama dah, bukan baru dah, lama. Jadi dia akan jadi wang, betul tak? Jadi wang tu maksudnya wang tu kira rampasan. Dia rampasan, dia akan keluar lah di mana tempat dia. Jadi operasi SPRM dia akan pergi tangkap lah. Ataupun duit tu bila dah jadi yang sama juga. Macam dulu juga. Dia lari tapi duit dapat. Barang macam mak dadahan. Tapi orang tak ada. Jadi macam tu. Tapi dia akan cari lagi. Macam mana emas ni boleh duduk kat situ? Barang tu bercampur dengan kita punya ni apa, orang dalam pasukan polis. Jadi kita tahulah kata ada orang pihak yang buat benda tu, dia mencuri daripada Zarin. Dia kata pakat. Jadi selagi kita call lah polis. Okey. Tinggal semua. Hello polis. Pom, buat operasi. Pergi ambil barang. Kita siasat ini barang. Pasal apa banyak sangat emas, pasal apa banyak. Jadi kita kata barang tu dia ada barang campur, kau tengok baik-baik. Barang rompak ke, barang kes dadah, kau tengok, ataupun barang daripada sahabat orang yang mana dia curi tu. Cek betul dia mencuri yang korang punya, yang di sini punya. Faham? Daripada tarif elektrik kripto di sini, saham dia sudah ambil, dia tukar, dia pergi tinggal macam tu. Cara tu macam baling orang main campak. Kat sini dia orang main campak ataupun demam campak. Dia akan naik kudir, dia rosak orang. Nanti dia campak lagi, kau tengok nanti. Kau tak percaya, kau tengok Zarin punya style. Faham tak? Ataupun Cina tu. Ada lagi, kau akan tengok nanti. Sebab tu kita kata tunggul dia, bila dah tahu pegang, kau pegang tunggul tu, kau follow je. Kau follow tengok, dia tak boleh pergi mana, immigration ada. Itu yang cakap depan-depan pun tak apa. Cakap depan biar dia dengar, dia nak lari mana. Talian kita ni macam mana telefon, ada alat teknologi apatah lagi melibat dengan telekom ni kat sini. Memang takkan lepasnya. Kau nak declare itu je.